Dah habis. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Dah habis. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Nak ikut? Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Nak ikut? Nak. Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengok ais. Teh? Televisyen. Teh? Jumpa tak? Tengok ais. Teh? Televisyen. Teh? Jumpa tak? Tengok wayang. Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul. Boleh lah. Banyak cantik kau. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul. Boleh lah. Banyak cantik kau. Tiket dah beli. Mana boleh tukar? Tiket dah beli. Mana boleh tukar? Pergi ke tak nak? Tak nak. Nak ikut cakap siap. Lambat tinggal. Pergi ke tak nak? Nak ikut cakap siap. Lambat tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul? Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul? Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Makan tiga. Saya sudah benar. Makan tiga. Saya sudah benar. Sana Apa ni? Lebih-lebih pula. Itulah. Lama betul kau cuti. Seronok bercuti. Apa ni? Lebih-lebih pula. Itulah. Lama betul kau cuti. Seronok bercuti. Mestilah seronok. Aku berenang je. Puas hati. Mestilah seronok. Aku berenang je. Puas hati. 2, 3 bendera dikibar. Takkan tak ada gambar? 2, 3 bendera dikibar. Takkan tak ada gambar?
Kau kan pengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Kau kan pengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Cik, kau berenang macam-macam gaya. Yelah. Tapi apa-apa pun aku seronok. Cik, kau berenang macam-macam gaya. Yelah. Tapi apa-apa pun aku seronok. Ising, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Ising, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Kalau ada, boleh kita orang semua tumpang berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Kalau ada, boleh kita orang semua tumpang berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Betul? Nantilah aku tanya daddy aku. Betul? Nantilah aku tanya daddy aku. Ya, betul. Wah, apa yang wah? Rumah Intan Payung dah ada kolam renang. Seronoknya. Isan, jangan lupa. Rumah Intan Payung dah ada kolam renang. Sejak bila kau ada kolam renang? Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Sejak bila kau ada kolam renang? Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Betul. Aduh, kau tak perasan lah tu. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Petang ni datang rumah aku.